Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya Sudirman Muhammad Tahir dalam Short Podcast Confession Bilik Elap. Dan istimewa, saya rasa paling istimewa untuk episod kali ini, saya hadirkan seorang hero, kepala gangster dia, pelakon, menyanyi je tak. Dan ini dia, Dato' Aaron Aziz. Ya, Assalamualaikum. Apa khabar bang? Alhamdulillah, sudah sihat. Ya, masih kekal sebagai hero kita. Dia kadang-kadang hero, kadang-kadang zero. Tengok. Kenapa pula zero? Ya, bila kita dah tak kuasa nak layan orang, tu zero lah tu. Bila kita sebut nama Dato' Aaron Aziz kan, permulaannya sebagai seorang yang saya kira datang dari negara seberang, melebarkan sayap bakatnya di Malaysia sehinggalah sekarang menjadi seorang bintang, menang pelbagai anugerah dah di negara kita, diminati. Kalau keluar drama ke filem kan memang hero je. Tak adalah orang kata watak nombor 2 ke nombor 3, tak ada. So abang sepanjang ini seronok dapat berkongsi bakat dengan peminat-peminat di Malaysia terutamanya. Of course lah, seronok bila kita buat benda ni macam passion kan. Kita buat benda yang kita suka, so obviously lah the satisfaction tu ada, happy, seronok, then kerja keras, tapi bila banyak ganjaran dia, so no complain. 25 years dalam Betul. industri ni, so ini industri ni jugalah yang menampung kehidupan family saya sampai kecil, anak-anak kecil sampai ke Dah belajar kat besar. overseas. Belajar ke overseas, satu UK, satu US. Walaupun mata wang tu 6 kali ganda, 5 kali ganda kan, tapi tak apalah, insya-Allah alhamdulillah diorang dapat peluang untuk belajar di luar negara. Itu je penting. Tapi bila kita melihat perjalanan kerjaya seorang Dato' Aaron Aziz, ramai melihat yang mudah untuk Aaron Aziz sebab ialah perjalanannya mudah, tawarannya banyak, watak-wataknya hebat, filem-filemnya pun meletup, dramanya juga. Pada abang sendiri bersetuju tidak? Perjalanannya mudah. I don't think mudah. Taklah semudah sekarang zaman Gen Z, zaman social media. Susah untuk kita pada dulu-dulu ni kan, tak ada social media. Kita kalau nak menonjolkan bakat kita ni untuk orang kenalkan kita ni, memang semuanya daripada hasil kerjaya. Bukan daripada hasil kontroversi, hasil benda-benda yang merepek-merepek. So it's a lot of hard work lah. Kadang-kadang kerja dah berkecimpung dalam dunia ni dalam 3-4 tahun, tapi contohnya lah dah 3-4 tahun berlakon everything, tetapi belum masih lagi ada satu endorsement, belum ada satu dapat feature dalam cover magazine. Sebab dulu-dulu kalau dapat Cover magazine, kan, bila ada majalah, budak-budak Gen Z tak tahulah, majalah tu bila kita dapat tahu okay, you will be at the front cover, itu satu benda yang wow, it's a big thing. Dan benda tu kita collect, kita simpan buat kenangan. Tapi sekarang ni entahlah, because of social media, internet kan, so majalah-majalah ni pun dah tak orang semua tak terkejar-kejar sangat. So apa yang saya nak cakap tu is ialah walaupun dulu susah nak naik ke puncak, tapi bagusnya kalau susah naik, susah jatuh. Tapi zaman sekarang ni ramai yang senang cepat naik, buat benda kontroversi ke, benda yang viral dekat TikTok, cepat naik, tapi tak tahu, there's no tak ada essence, tak ada quality, ataupun for the wrong reasons and everything kan. Tapi masih juga ada setengah pihak produksi yang nak mencari pelakon-pelakon, tetapi bukan pelakon betul, tapi oleh hanya kerana dia ada banyak followers. Ada ramai followers dekat social media. So itulah yang sedang berlaku dalam industri ni. Tapi yang abang kata tadi kan, abang pun melalui fasa yang tak mudah sebenarnya. Tapi sesukar mana untuk seorang Aaron Aziz ketika itu nak mencipta nama?
Susah lah sebab bila kita daripada negara lain nak menampak di sini and then nak build a name for yourself kan. Orang pun tengok kita pun pandang atas bawah, ini apa kelebihan ini kan. Tiba-tiba asal kau tak berlakon kat negara kau, asal kau nak berlakon kat sini sekarang tinggal. So benda-benda macam itu ada juga kata-kata macam tu yang saya dengar, tapi saya tak hiraukan lah. Jangan ambil benda tu sebagai satu benda yang boleh jatuhkan semangat sampai kita terus give up on this industry. So itu dah memang lumrah dunia lah. Seorang orang suka, ada yang suka, ada orang yang tak suka. Macam netizen, ada netizen yang sokong, ada netizen yang tak sokong. Macam itulah. Tapi bila ketika itu dah dapat satu kerja ataupun satu job yang terus meletup, memang terus lancar je abang Memang tak time tu memang tak menang tangan, betul? Oh, memang tak menang tangan. Masa untuk anak-anak pun tak. Tak ada masa nak tengok anak-anak membesar, everything. Sebab tu bila kalau ada peluang untuk syuting di luar negara, tak kisahlah Hong Kong ke China ke mana-mana, New York ke Korea, I will bring my children along. Itu saja masa nak spend time mereka. Itu je masa yang nak spend time orang. Abang kalau boleh kongsi dulu ketika di awal-awal je lah dah muncul hero drama dan sebagainya kan, job tak menang tangan, satu kali tawaran dapat tu berapa banyak abang? Maksudnya sampai kena tolak tawaran-tawaran tu? Tak, as in offer job. Ya. Pada zaman dulu zaman dulu. Yelah, stesen TV semua nak Aaron Aziz. Tak lah, tak. Ada juga yang ada kroni-kroni dia. Kan? Ada kroni-kroni di mana stesen TV ni dia cuma nak pelakon-pelakon macam ni. Then after that another TV station dia cuma pelakon nak pelakon-pelakon yang lain. Semua politik wujud dalam industri ni. So apatah lagi that time abang sign dengan saya dah sign dengan Astro kan. Sebelum sign dengan Astro tu keraplah dengan syarikat stesen yang lain, tapi bila dapat tahu dah sign dengan Astro, adalah satu TV station tu dia so called macam band saya. Dia rasa macam aku yang bagi drama pertama kat engkau tau, yang naik kat engkau, tapi engkau masuk company lain gedebak-gedebuk. Padahal my contract tak eksklusif, boleh je berlakon kat mana-mana channel, tapi sebab benda macam tu yang berlaku, so okey lah, tak apalah. Kena hadap je lah. Wujud Ya, favoritism tu sentiasa ada. Okay. Untuk Aaron Aziz juga berdepan situasi yang sama walaupun nama tu. Ya, ada juga macam tu. Sometimes, and lebih-lebih saya ni kan jenis kalau tak suka saya cakap depan-depan tak suka kan. So sometimes some people tak boleh ditegur, tak boleh criticize, kena ikut rentak dia selalu. But that is not my style lah kan. My style is kita kerja as a team kan. Production ni is a teamwork. Kalau production ni bukan teamwork, director je lah yang buat kamera, director je lah yang berlakon, director je lah buat sound, director yang tulis skrip, kau seorang je lah buat. Tapi it's a teamwork. Tapi kalau nak dapatkan satu hasil yang bagus, nak ikut rentak director je ataupun ikut rentak producer je, memang kita sebagai pelakon dan yang lain-lain lah nak berkarya pun susah. So dari situ kita, sebab then as years go by, kita dah berpengalaman, kita dah tahu kalau dengan director ni mungkin I will accept. Kalau mungkin director macam ni alamak susah sikit lah, sebab dia jenis kalau AABB je, tak boleh ubah-ubah gitu. Sebab itu macam abang sendiri pun lebih senang untuk bekerja pada mungkin satu produksi yang sama kan, sebab dah tahu dah. So ialah ada macam contohnya Scope Production, Global Station, Kak Irma Fatima. So these are the three yang sering jugalah, yang of course Astro yang sering keep on calling me lah. Di awal pembabit sebagai anak seni di Malaysia ini, of course yang banyak bersama-sama adalah isteri. Kan yang orang kata membantu dalam kerjaya
seorang Aaron Aziz ini. So lebih mudah tak abang ketika itu sebenarnya? Mudah. Yang pertama mudah. Yang kedua tu sebab I don't want isteri saya untuk macam salah fikir, salah anggap suami dia tengah buat apa sekarang. So saya cakap dengan my wife, you I don't mind, you want to manage me, bagus, you manage me, you jaga I, sebab you tahu I kerja, I buat apa, I dengan siapa. Then I pun jenis habis kerja balik rumah, tak adalah keluar merayat dulu lepak minum kopi ke apa. Memang tak ada buat macam itu kan. And then bila dapat seorang isteri yang manage kita tu, kepercayaan tu is there. Tak adalah risau ataupun timbul isu duit hilang, ataupun dia tahu ni cuti sekolah, jangan shoot apa-apa sebab nak bawa anak-anak pergi holiday. Lepas tu dia tahu bila dia tengok suami dia penat ke apa, dia boleh master schedule tu untuk dia rehat, everything. So saya put my trust 1000% kat isteri saya. So tak ada masalah. Tak ada isu pun. Tapi yelah, kalau ada yang setengah kat luar sana tak suka isteri manage diorang, tak tahulah apa dia punya alasan kan. Tu terpulangan dengan diorang to me, sebab you got nothing to hide. Dan you tak ada nak sembunyi apa-apa. So okay lah, see if you feel you happy and you want to do this, you nak manage then teruskan, if that's what you really want. And kalau benda tu boleh kasih hati you tenang, kepuasan, and then tak ada sanksi sana sanksi sini kan. So that is important lah. No point lah kalau I kerja keras tapi hari-hari you still sanksi kan. you ni ada apa skandal ke, you ada macam cinta lokasi, cinta monyet ke, babai merepek semua tu kan. Semua tak adalah. Tapi adakah itu juga membantu dari segi okeylah, you tak boleh ambil watak ni sebab heroin dia ini, you tak boleh buat ni macam ni. Ada tak wujud situasi sebegitu? Tak ada macam tu, tapi dia akan pilih, kadang dia macam bagi tahu producer, alamak tak ada pelakon perempuan lain ke, sebab dia dah banyak sangat dengan gadingan macam itu. So kadang-kadang my wife yang pilih. Kadang-kadang my wife yang pilih, I think contohnya you dipanggil this girl lah, that girl, this girl, that girl. Macam cerita apa tu, lelaki suamiku lelaki pendosa. Betul. Kan. At that point in time, Sofia Al-Barakbah baru lagi berlakon. So then I pun don't know siapa Sofia Al-Barakbah. Then my wife kata, she's pretty. Okay, I think memang sesuai jadi your wife. Dia yang kata okay. Kalau my wife kata okay lah. Kan. Abang ketika di awal-awal isteri bersama kan, isteri kerja, suami ayahnya kerja, anak-anak mereka macam mana? Kecil lagi tak kan masa tu? Masa tu kecil, but alhamdulillah, sebab we have mak mertua, my mother-in-law yang dah selalu ada kat sini tolong jaga. Dan ada I punya pembantu rumah yang dah belasan tahun dah bekerja sama, dah work with me. So anak-anak tu dah secure lah, tak ada masalah untuk kita tinggal. And then diorang pun tahu bapak dia kerja. Betul. Everything kan. And that's why saya tak membenarkan isteri saya untuk bekerja. Dia kata, you nak kerja, kalau you still want to macam kerja untuk make yourself busy, you manage I. Okay. You run the company from home. Senang. So you boleh tengok anak-anak, then you can also kerja. Then macam sekarang ni anak-anak dah besar, masing-masing dah dah berdikari dan everything. Barulah dia buat dia punya tudung bisnes yang dia boleh buat benda yang dia suka. Macam tu. Pengorbanan juga sebenarnya kan abang? Yeah, it's a teamwork lah. It's a teamwork thing. Pengorbanan kita suami isteri ni, especially dalam industri ni, kita kena give and take. Sebagai seorang suami tu jangan walaupun isteri tak tanya, kita kena tahu macam mana nak pujuk hati isteri tu walaupun dia tak minta dipujuk. Contohnya macam, yalah, sebab dia tahu kalau you berlakon dengan perempuan cantik kan. Dan walaupun dia tak tanya, contohnya macam gini lah,
susah lah berlakon dengan perempuan tu. Kenapa? Tak tahulah, susah lah nak berbual dengan dia pun. Ya, malas lah nak berbual dengan dia. So dia akan rasa, okay, laki aku kat set, okay, dia tak berbual dengan perempuan ni. Okay, maknanya communication tu tak kerap hanya bila dalam waktu lakonan. So itu yang buat hati dia sedap lah. Tapi memang betul pun benda tu yang berlaku. Abang pernah tak one time anak-anak bercakap lah, minta untuk tidak teruskan sebagai seorang pelakon ataupun kerja dalam bidang lain yang banyak masa dengan mereka? Tak ada because like I said, masa anak-anak kecil, diorang tahulah daddy have to work and then setiap kali ada masa cuti holiday mesti bawa diorang. Every year, 1 tahun mesti 2 kali kita keluar shop holiday sama-sama. And then bila balik rumah also spend time. So dalam in my household, yang main dengan anak-anak, layan anak-anak, buat benda-benda gila dengan anak-anak is semua I. For my wife Diana, dia yang strict sikit lah dari segi nak make sure anak-anak kita ni tahu mengaji, tahu solat, pergi sekolah, buat homework, biasalah my wife mak kan. So kalau bab-bab main-main ni have to have fun, dia tahu is daddy. To have fun is daddy. So even sekarang pun, dulu semuanya cari mami, kan, sebab daddy tak ada. Tapi bila sekarang dah besar and then I'm at home most of the time with them, semuanya dah tak cari mak, cari daddy dia. Kalau ada problem ke, nak ada benda nak cakap ke, semua akan cari bapak dia. So sampai macam dia nak cakap, my wife cakap lah, sekarang kecil susah tapi dah besar alhamdulillah you. Sebab I garang tu, I'm garang dengan my children. Kalau it's time to discipline dia, memang garang. Tapi tak segarang yang tak pernah pun sentuh, tak pernah jalan tangan. Tapi they know I scold them because I love them. And then diorang nampak yang what I did, everything, all my sacrifice, apa susah payah semua I buat is for them. So diorang realise that apa daddy buat tu adalah untuk mereka, untuk dia, untuk mereka. Dari segi pendidikan, apa memang diatur ataupun memang memilih minat mereka? Pendidikan? Ya, means anak-anak punya pendidikan. Nak sambung pengajian overseas kan? Itu semua kita, of course, for me, yelah, honestly, I kalau boleh tak nak my children go overseas. I tak boleh jauh berpisah dengan my kids. Tapi to be fair, me and Dana, sebab apa kita dulu, yelah, kita datang dari keluarga yang bukan yang ada duit sangat kan. So peluang untuk belajar overseas tu memang tak terlintas pula dalam fikiran, ataupun tak adalah tercatat dalam kita punya wish list. Tapi anak-anak tu boleh dapat. So we tell my children lah, okay, you all feel kalau you betul you nak pursue a certain course dekat mana-mana negara, you have to study hard lah. You have to study hard and you kena buktikan that you want to go lah. This is not something yang I can just pakai duit bayar and then you study. You have to prove to me that you really nak belajar kat sana. And then sebelum you nak duduk kat luar negara, you kena betulkan diri you lah. Make sure solat tu jangan malas. Make sure if you can study so much for this world, you should also study untuk akhirat lah. So me and my wife, kita selalu tegaskan itu. Yang penting agama, penting pendirian, penting solat. That's all. That is all that matters. Kata I even to my daughter and my son, sometimes orang stress kan kat luar negara, I don't think I can say, okay, so daddy is fine. Daddy kata, if you say you want to pull out sekarang juga, daddy kata balik. Pack your time, pack your bags, you can balik right now. I don't care. Sebab benda ni semua dunia. This is all dunia. For me, it doesn't mean you tak dapat that degree, you gonna fail in life. Itu you just come back. If you feel you don't do it, I'm not forcing you. So I tak pernah paksa my children. Kena habiskan belajar. You must have a degree, you must ni, you must tu. No, I let my children decide what to do. Even if they do the wrong decision, bagus. So you know lah akibat dia. Akibat dia. Because I keep on telling them that
I'm not going to tell you what's right, what's wrong, because you ada otak, you are smart children kan. Korang pandai kan, satu belajar psikologi, satu belajar global politics, top A student. Takkan lah korang tak fikir apa yang betul, apa yang salah. So I leave it up to them. Tapi sebagai parent, of course kerisauan itu tinggi abang anak-anak di luar negara. Of course lah, kita risau tentang keselamatan and everything, but me and my wife selalu kita fikirlah macam, don't worry, sebab apa, Allah is the best protector. Tapi ada yang tunjukkan minat dalam bidang seni abang? So far sekarang ni, kalau yang sulung tu dia nampak dia punya interest in terms of fashion. Dia suka fashion. Bukan fashion gila-gila Gen Z ni fashion tau, baju-baju tradisional Melayu. Sebab dia memang advocate untuk dia punya brand sekarang Gangsa.co. Dia jual baju-baju Melayu yang asli, yang pada tahun 70-an 80-an punya style yang pakaian. Tak ada zaman apa, macam sekarang kan banyak style kan, ketat sana lah, ni lah, ada boleh letak handkerchief lah, apa semua tu. He did his own original baju Melayu, busana Melayu yang asli, yang zaman P. Ramlee punya time sampai sekarang. So dia bring back that. So itu menarik ramai perhatian media-media dekat Singapore, and then his business is doing very well. Yang kedua tu pula, dia suka fotografi. So dia suka ambil artistic photography dan juga editing. Yang si kecil dia suka dia candi sikit. Dia suka depan kamera, dia suka makeup, and then dia suka buat effect, special effect lah, macam luka berdarah, tangan hilang, kena cocok, kena pisau, semua tu. Dia belajar sendiri. So dari situ I can see lah that, and dia suka menyanyi, yang bongsu tu I can see. Tapi untuk jadi actor tu so far tak nampak. But like me and my wife said lah, tak apalah, just let them do whatever they want to do. Dia orang punya hobi, biarkan lah. Tapi ada time lah, time to study, time to play TikTok, and then time to pray. There's always time for everything. Abang, bila kita cakap pasal kerjaya kan, terutama dalam filem, orang cukup mengenali selain pada filem Ombak Rindu, of course Kel Gangster, yang cukup memberi kesan dalam kalangan penonton kita. Watak Malik itu sendiri sampai sekarang lah, kalau pergi mana-mana pun orang kan macam kan dah bosan. Kenapa macam boring, tak ada cerita lain ke, asyik Malik ke? Mungkin gangster itu nampak sinonim ataupun lebih kena dengan sosok Aaron Aziz. Tak tahulah, sampai tengok sekarang influencer, TikTok influencer semua ikut nak buat konten, semua konten ala-ala gangster. Banyak sangat. So macam tak tahulah, kita buat cerita tu untuk pengajaran, tapi kita bukan nak glorify gangsterism, tapi sampai diorang terbawa-bawa. Tengok, tak kisahlah Singapore ke Malaysia ke, diorang buat konten nak menunjukkan kuno-kuno macam nak gaduh lah, nak pecah barang lah, gangster sana, gualu. So lantak lah korang nak buat macam mana. So too much of it also is not good lah. So macam tapi sejujurnya watak Malik itu memang itu digemari bang, itu saya punya the demon dia I simpan. So everybody, we all have our own demons, yes, kan? So my demon yang I dah simpan, dah kurung lah. Ni bulan Ramadan sekarang ni dah kena kurung lah. Tapi kadang-kadang kena terpaksa keluarkan, kadang-kadang bila orang tak dengar, kena juga keluarkan demon tu. Yang cari pasal tu kena lah. Abang, melalui 25 tahun dalam industri, jatuh bangun seorang Aaron Aziz, kita dah tahulah kan. Tetapi perkara yang mungkin sepanjang 25 tahun ini yang kalau boleh diceritakan nanti kepada anak cucu, dan ialah apa benda yang mungkin menariknya tentang industri ini pada abang, ataupun yang berasa macam duka ke lebih, sukanya ke lebih? Dia to me it's just a job. Ini bukan kerja glamour. Actually to me, I masuk line ni pun bukan nak glamour kan, nak kerja. To me it's a job.
So macam baru-baru ni saya we had a conversation lah dengan Dahlia, my youngest child, my youngest daughter. So dia macam dia sekarang tengah nak ambil IGCSE lah. Dia nak lagi setahun lebih dia nak masuk college. So kita selalu tanyalah, you nak adik nak ambil course apa kan. Lepas tu dia kata, Dad, I think I want to take mass comm. Are you disappointed? I said, why, kenapa pula Daddy nak disappointed? Yalah, sebab kakak psikologi, abang global politics, social economics, social science, topik yang hebat-hebat. Tapi me, mass comm. So I just say one thing, adik, do you see the life we are in now? You see the house Allah give us now? You tengok apa yang Allah bagi kita boleh keluar negara, kita ada Allah dah bagi hidup selesa. Itu under kategori psikologi ke global politik ke mass comm? Lepas tu fikir balik, oh that is under mass comm lah. Yes, so doesn't mean your course tu adalah course yang so-called tak tinggi lah, macam satu professor, satu nurse, macam itu kan. Doesn't mean you cannot have a future. Doesn't mean you tak boleh ada kerjaya. So just do. If adik nak buat mass comm, buat je lah. Itu doesn't mean you are any less than your brother. You lebih kurang daripada kakak ke, lebih kurang daripada abang. So mereka faham kan? Dan mungkin sesuatu yang kalaulah ada artis baru, ada ke datang berjumpa abang tanya? Siapa? Artis baru yang nak berkongsi, minta pengalaman ni. Ataupun pelakon baru sekarang jenis yang juga tak apalah, cukup kenal je, tak payah nak borak. Sekarang dah tak ada lah, sebab I think I sekarang dah jarang jumpa kot. Tapi dulu adalah, dulu macam some people macam mana how want to do this, how want to do that kan. Saya tengoklah kalau orang tengok kalau saya nak layan orang tu, saya cakap lah. Tapi ada juga yang malas nak layan kan. Dia nak tanya lah. Dia ingat benda ni ada formula. Benda ni tak ada formula kan. You can be handsome macam mana pun, you can be talented macam mana pun, tapi kalau tak ada rezeki kau, tak ada rezeki kau je lah. Berapa ramai orang yang talented macam nak gila, tapi sampai sekarang masih tak menang any award tak menang, masih struggling and everything. So it's not that easy lah. To me, number one is your nawaitu. It must be important. You nak masuk line ni sebab apa? You nak glamour, you nak popular, you nak stylo, you nak apa kan. Boleh lah, up to you. Tapi for me, I see mine, I masuk di business ni untuk cari kerja. It's nak tampung just to bring up my family. Itu je. Tapi pernah ada satu yang ni, mungkin kalau Hairul Azrin pernah tanya I one time, bang, macam mana nak edit macam abang macam maksudnya macam mana? Yalah, I want to be an action hero, action star like you. I said, bro, you can do it, bro. You ada taekwondo background, and I tengok you are very nice boy, you can do it. I masih ingat lagi. Give yourself some time, insyaAllah. Tunjuk kat orang yang you boleh buat. Then after that dia buat apa, Pascal lah, dia buat banyak lah kan, banyak filem aksi kan. Cuma sedih lah when I found out, alamak, dia dah retire. Bila dia buat satu filem tu, cedera kan, lutut dia pecah. I call dia, kenapa sampai lutut pecah? Pengarah yang suruh ke you yang nak? Saya kata, oh tak, sebab apa, saya nak minta second take, dia nak loncat lagi tinggi, something like that lah. Lepas tu lutut dia pecah. Saya cakap dengan dia, sayang badan tu, bro. You muda lagi, anak-anak masih kecil kan. Jangan terlalu all out sangat lah. Abang terjun dalam bidang perniagaan pula kan? Kenapa? Sebab gaji pelakon bukan macam kat Hollywood, bukan 1 juta juta. Walaupun Aaron Aziz,
Dia tak mana ada. Gila. Nanti LHDN dengar, dia panggil saya pula. Yelah, I mean it's always good to have business yang something yang kita boleh fall, you know, when times are bad. And betul-betul happen bila COVID kan, bila pandemic happen, COVID, siapa yang tak ada business, tak ada produk nak jual, semua menggelupur, tak tahu apa nak buat. Betul tak? Tak ada job. So but I think right after COVID happen, barulah orang ramai sedar. And so nasihat kepada anak-anak muda, artis-artis baru yang rasanya saya dah adalah 200-300 ribu dalam bank kan, don't think that 300 ribu banyak. Actually tak banyak. Nanti kau beli kereta lah, nak kereta stylo lah, nak motor stylo lah, habis duit, jimat duit, simpan duit tu, do something with that money. Because it takes money to make money. Tak semua perniagaan perlukan wang. Betul. Kalau perniagaan boleh dimulakan dengan titik peluh, semua boleh jadi kaya. And so you need to save money and then start your own business lah. Baru you can sustain. Tapi saya tertarik bila abang kata gaji pelakon kat Malaysia ni tak besar. Tak besar. Tak ada royalty, tak macam si penyanyi. Penyanyi at least diorang buat satu lagu, sepanjang hayat dia dapat royalty. 20 tahun, 10 years down the line, 20 years down the road, masih lagi ada dapat dia punya royalties and everything. Tapi pelakon mana ada. Pelakon dah habis berlakon dah, itu je, that's it. Kalau tua bayaran sikit. Kalau dia ulang balik cerita tu untuk hari raya, sepanjang 10 tahun hari raya, dia tak dapat apa-apa, you don't get anything. Tapi kalau lagu raya diputarkan setiap tahun, penyanyi dapat. So pelakon memang dia punya kerugian di situlah. Tapi bila kita bercakap pasal bayaran ni, macam abang sendiri berdepan tak situasi yang yelah, pelakon-pelakon baru dah ramai, so untuk yang senior-senior ni kita bayar based on populariti sahaja? Itulah, sometimes I don't know lah. Sebab itu adalah satu business concept yang syarikat produksi dorang berkuasa untuk buat keputusan macam tu. Kalau dia baik hati, kalau dia nak, dia pandang orang tu veteran dah lama kan, bagi lebih, okay. And then artis baru dia nak bagi lebih pun boleh jugalah, tapi janganlah sampai slash budget pelakon veteran semata-mata nak bagi dekat pelakon baru. So you have to be, yalah, semua nak hidup kan. Tapi kalau untuk social media punya influencers nak bayar mahal, to me that one I don't agree lah. Sebab kalau you nak orang berlakon, carilah artis yang betul-betul berkaliber, yang boleh bawa watak, so yang boleh menaikkan nanti. Sebab apa, bila orang lain tengok, orang luar filem kritik kat luar negara, oh ini ke you punya, what is the most popular drama in Malaysia, dia tunjuk. Tapi bila tengok macam ni mutu lakonan dia popular, kenapa? Sebab popular dekat social media ni pasal. Tapi mutu tu tak ada. So that's why I said, budak-budak zaman sekarang, korang cepat naik, tapi korang pun akan cepat turun. Abang pernah tak berdepan situasi yang mana abang tolak job itu disebabkan bayaran itu tidak setimpal dengan apa yang perlu dibuat? Yes, pernah. Sebab kalau if you feel that I'm not worth the amount, then what for, I tak ambil lah. Tak pernah menyesal lah bang. Tapi ada lagi give and take. Ada give and take. Contohnya macam let's say kalau you nak RM20, you nak RM20, and then tapi RM20 tu you boleh dapat ayam goreng, ikan goreng dengan daging goreng. Tapi bajet tak ada, cuma ada RM15. Okey lah, RM15 okey lah, you tolak je ayam, you bagi air daging dengan ikan je lah. Do like that lah. There's always room for negotiation. Ramai manager sekarang ni, diorang tak tahu negotiate. Diorang macam bila harga diberi oleh producer ke channel,
Itu jawapan mutamat. Oh, tak boleh, korang tak boleh nego, tak boleh minta-minta. Kena ini je. Kalau saya kata that is wrong. Dalam industri ni, ini is perniagaan kan. Berilah peluang untuk kita nego. Kalau kau tak ada bajet besar macam ini, okey, daripada kau nak aku buat 3 event, slash jadi 1 event. Betul. Kan? Tapi no, aku nak RM10 juga tapi tetap 3 event. Lepas tu dia orang take advantage. Dia tahu orang ni perlukan duit. Terpaksa yang buat, tapi macam itulah, tak menghormati lah. Saling tidak, orang kata, tidak memahami lah situasi itu kan. Lepas tu bila dia tahu artis, walaupun dia artis veteran, dia tahu artis tu susah, nak perlukan duit, so they will exploit. I cuma bayar you sini je tau, you nak ke tak nak. Orang tua tu boleh lah daripada tak ada. Kan. Lepas tu layanan macam angsong. Kan. Tolonglah respect kita punya veteran actor, jaga kita punya seniman dan seniwati kita. Abang, mungkin di minit-minit terakhir ni kan, pesanan lah kot kepada artis baru kita yang mungkin masih tercari-cari, rentak dalam industri hiburan tanah air kita, sebagai pelakon especially lah. Abang dalam kapasiti sebagai seorang pelakon kan. Apa yang mereka perlu ada sebenarnya? Kena persiapkan diri mereka. Bukan diorang kena ada, diorang kena tak adakan. Tak perlu adakan. Korang kena tak adakan korang punya belagak. Jangan adakan korang punya belagak. Jangan adakan korang punya demand. Jangan adakan aku nak bilik seorang. Jangan adakan macam aku sekarang top tau, aku kena ada personal ni semua, layanan semua. Janganlah ada benda macam itu. So jangan fikir. Sebab saya pun pernah on set, pernah dapat satu situasi di mana rising star lah kan, tengah naik kan, dia buat perangai, kena jerit dengan saya. Saya jerit because dah terlalu melampau. Dia kasih orang kita semua menunggu. So kadang-kadang orang macam ini kita kena bagi kesedaran lah sikit. Sebab like I say, it's a teamwork kan. Betul. Aku nak kena tunggu kau pula. Yelah, tahulah kau tengah meletup, but I don't care. Kan, I don't care. Kau tengah meletup ke, kau dah meletup ke, I don't care. Kalau kau salah, kau salah. Tengah naik mungkin orang nak, betul tak abang? You don't like me, then don't work with me. But I speak the truth. Betul. You boleh tanya orang-orang dalam industri. So I always fight for the truth. Macam kes producer tak bayar. Betul. Producer tak nak bayar lambat. Saya buka mic, saya kata saya tak nak shoot. Kalau saya tak dapat payment dah lambat sebulan. Kru pun cakap apa? Bagus, dia abang ikut. Nanti filem-filem ni abang simpan. Kita tak dapat payment hari ni, kita tak nak shoot. Tapi pelakon lain, why you do that? They will pay you. What? That is your prerogative. Kalau you rasa you boleh shoot tanpa bayaran, you terus. I ada 3 anak kat rumah yang nak kena makan. Sebab for me, you boleh suruh I kerja 18 jam non-stop. Tapi kalau kontrak kata hari ini payment, hari itulah payment. I'm very particular. Saya jenis cakap A, saya akan buat A. Tapi kalau you dah drag sampai sebulan, lepas tu you bodoh-bodoh, daripada pagi you call, check on the way. Daripada pagi, pukul 10 malam check tak sampai. Check tu dari mana? Dari Jakarta ke? Kan? Padahal office dekat Seri Kambangan. You bodoh-bodohkan orang. So what I did, I took up my mind, I cakap dengan director, I tak nak shoot. You call your producer, come down. Pada orang kata, belagak Aaron. This is not belagak. Kalau saya tak buat macam tu, siapa nak bela orang-orang macam ni? Drama apa tu abang? Tak boleh sebut lah. Tapi siapa yang tengok tahulah. Faham. Betul tak? Betul. Sampai bila kita asyik nak kena menunduk dekat penerbit, menunduk. Rezeki Allah yang bagi, bukan producer, bukan pengarah. Kata asal kita nak takut dengan manusia? Kita betul. Tak. Kau main-main dengan gaji kita. Yang lain-lain tak berani bersuara.
So kita ni kalau kita boleh bersuara, kita bersuara untuk orang. Sama macam wakil rakyat politik kan. Orang-orang yang yang miskin, mana berani bersuara. So kalau you jadi YB, you jadi Adun, you kena bersuara untuk orang. Betul. So that's what I'm trying to do. Bukan nak tunjuk terror ke apa, but I'm fighting for the right lah, memang lah. Tapi kan producer ada alasan juga, tak dapat payment lagi lah. Tak dapat payment rap ni lah, tak payah shoot. Tak? Betul. You tak ada duit, you nak naik Grab apa? Tak ada duit masih nak naik Grab. Bang Jebat, minggu depan saya bayar boleh? Tak kena balon dengan driver tu. Correct or not? If you don't have the funds, then don't shoot. Don't janji manis. Sekarang banyak scammer kat luar sana tu. Ni untuk orang scammer tu. Time korang akan sampai. Gaji dah bayar belum? Belum. Sampai bila berjanji? Entahlah, tak apa. Allah is great, God is great. Allah akan bayar gaji saya dengan cara lain. Allah tu maha kaya. Dia akan lepas kat dunia, tapi kat akhirat tu nanti dia kena. What goes around comes around, bro. Nantikan. Abang, terima kasih banyak. thank you. Itu je. Boring lah lama. Kalau lama, ingat eksklusiviti, nak tanya soalan panas-panas. nak tanya dah. Itu ni. Nak jawab ke tak? Tanya lah. Kau takut ke? Saya dah tanya dah. Tanya je. Ini tengah rolling. Tanya cepat tanya. So Sebab my wife tak ada. My wife ada. Dah, dong. Tanya. Bersuara di media sosial, gaji tak dapat. Gaji Siapa? tak dapat. Siapa yang berani buat Aaron Aziz tu? Dia bukan kalau saya memandangkan jemaah. Kalau saya tak keluarkan duit tu, jemaah tak akan pergi. I don't mind my name orang bukan I keluarkan duit because I nak jaga my name, tidak. Because I pandangkan 40 jemaah tu nak pergi beribadah ke tanah suci ni sekarang ni. Because you cock up, you salah rolling duit you. I give it, I tengok sampai last minute. Tunggu sampai last minute, dia betul-betul dah terdesak, tak ada duit. Okey lah, pakai duit ayah. Book tiket untuk 40 jemaah tu. Biar orang pergi dengan tenang hati. Jangan risaukan orang, I think. Tapi tanya dah bayar ke belum? Boleh bayar ke dalam masa 2 minggu? Boleh. Janji. So sampai sekarang tak terbayar. So benda macam itulah. Nama syarikat tu tak nak sebut sangat, tak akan sebut dululah. Simpan dulu. Tapi apa yang membuatkan abang ialah daripada nak juga hantar jemaah tu ke sana, apa yang membuatkan paling kuat lah untuk kata macam tak apalah, this time I bantu dulu untuk 90,000 tu. Apa yang membuatkan abang nak bantu juga selain Yalah because 40 jemaah lah. I fikir makcik-makcik, I tengok gambar makcik-makcik semua tu. Kalau sampai airport tak ada tiket, macam mana? Dan keputusan awal untuk bekerjasama dengan company ini, sebelum itu sebelum dah kaji background ke? Sebelum ni dah memang banyak kali pergi umrah dengan syarikat tu. Dah bertahun-tahun. Tapi tak expect lah yang dorang tak pandai manage funds lah ke apa ke geduk-geduk. Dan selepas tu bila kita selidik, rupanya macam ni macam tu. Adalah problem dia kat macam gitu kan. But yalah. Tapi banyak 90,000 tu abang. Tak ada, cuma tanya. Tetap minta juga Kena minta. Itu belum gaji masuk. Tak dapat. Itu belum masuk gaji. Gaji tak dapat, commission tak dapat. Lepas tu apa? Losses because untuk masuk this contract I kena tamat kontrak yang lain. Kan. So anggaran berapa semua kerugian yang abang perlu tanggung? Kalau nak ikutkan kontrak lama kan, kalau I sama that kontrak masih ada 6 bulan lebih. Sebab dah dekat 1 juta. 1 juta je. Berapa lama nak bagi masa pada orang ni? Abang dah bagi masa sebulan. Tak tahu, tengok macam mana. Kita tahan je mesej tu. But I said
dia bukan scam. Ini bukan scam, tapi memanglah ada syarikat umrah yang scam, tapi ini dia bukan scam, tapi dia salah rolling. Dia punya funds tu dia salah rolling. Tapi masih berhubunglah dengan pihak terbabit. Masih. Harapnya tidak hilang. Tak akan hilang. Okey. Kalau hilang tu, itu yang lagi bahaya kan. Kalau tiba-tiba dia hilang kan. Baik, kita tunggu. Yeah. Apa-apa sila update. Yes. Abang, terima kasih banyak Thank you bro. bersama-sama Thank you dengan kita. today. Semoga apa yang dikongsikan ini bukan setakat untuk menjadi orang kata didengar-dengar, tapi orang kata perlu dijadikan pengajaran untuk semua orang. Ya, betul. Kan dalam bekerja, even though sebagai anak seni sekalipun perlu tahu mana rights kita, mana yang perlu dibuat dan tidak. Kan? Yes. Jangan takut kat orang, stand up for your right. Kalau you rasa you tak buat salah, jangan takut-takut dengan orang. Kalau bersuara je. Tapi bukanlah kita suruh orang berkurang ajar, berbiadab. Bersuara dengan cara yang betul. Bersuara dengan cara, and then kena orang macam ini, kita kena ke depan. Kita kena berdepan dengan orang tu. Kita tak boleh biarkan. Kalau tak, dia akan senang buat kerja macam ni, dia akan buat lagi. Tak salah sebenarnya untuk bersuara pada tempat yang betul kan. Betul. Untuk benda yang kita rasa macam perlu untuk disuarakan. Dan sebab benda ni kalau saya tak bersuara, apa kata, what if orang lain yang kena? betul. Orang yang macam kes-kes orang lain yang 10 tahun simpan duit, ikat perut, makan nasi dengan garam saja, Hangus macam tu. Simpan duit sebab nak pergi umrah, jadi macam tu. Macam mana? Kan. Semoga menjadi pengajaran untuk semua dan juga ada manfaat ni untuk kita yang mendengar ini, InsyaAllah. untuk anak seni juga, untuk kekal lama 25 tahun. Semoga terus cemerlang abang dengan bisnesnya. Amin. Dan Thank anak-anaknya you. juga berjaya. Amin, insyaAllah. Cepat-cepat dapat menantu nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Bukan you tahu anak. Ya. Okay. You dah cukup anak pula. Okay. Okay abang, terima kasih banyak. Kita jumpa Thank lagi you dalam today. Confession Bilik Gelap. Alright.